Kalau anda perasan lah, untuk sebuah smartphone harga sekitar 1,500, jarang sangat nak dapat tangkapan yang cantik pada waktu kurang cahaya ataupun malam. Tapi kalau memang anda minat untuk night fotografi kan, untuk kamera waktu malam ni, ada satu smartphone yang ada di bawah harga RM1,500, iaitu kita ada Tecno Camon 50 Ultra. Sebab apa tahu? Sebab dia gunakan sensor pada Sony, iaitu Sony LYT700C. Untuk tahu anda, sensor ni memang dicipta khas untuk tangkapan pada waktu yang kurang cahaya ataupun malam. Dia boleh kawal cahaya yang cukup baik dekat sini dan menaikkan seri pada waktu malam. Kalau tengok dari segi tangkapan yang saya dah buat kat sini, memang nampak noise dia yang sangat-sangat kurang. Ditambah dia cuba enhance tangkapan dari segi lampu yang lebih cantik dekat sini kan. Kemudian anda tengok juga dia punya detail yang bagus. Dan dia bukan sebenarnya untuk waktu malam saja. Kalau waktu kurang cahaya macam maghrib ke apa kan, itu pun tangkapan dia still lagi nice. Dan bukan tu saja, 50 megapiksel yang ada dekat sini juga ditambah dengan OIS untuk menaikkan penstabilan dia. Dan tak lupa juga kamera ni hadir dengan 60 kali super zoom. Jadi kalau nak cuba tengok kawasan yang jauh tu, anda boleh je untuk dapatkan smartphone ni. Sebabnya kalau nak dapatkan zoom yang lebih daripada 50 ataupun 10 sekalipun dengan detail yang cantik, kebanyakan hanya flagship saja yang boleh buat. Dekat sini disebabkan sensor yang dipakai daripada Sony tu, dia boleh zoom dengan lebih baik. Dia ada satu lagi capability dia, iaitu dia ada aqua mode, yang mana dia boleh bawa menyelam dan rakam dalam air. Sebab apa boleh bawa menyelam? Sebab kat sini dia ada rating IP yang tinggi, macam IP68, 69 dan juga 69K yang boleh tahan untuk dicelup air. Kalau bawa berenang ke apa, setakat setengah jam sejam tu tak ada masalah pun untuk smartphone ni. Satu benda yang menarik dekat smartphone ni lah, dia ada satu button khas dekat belah kiri tau. Okey, yang ini anda nampak, inilah button untuk anda activate AI. So, macam mana nak activate AI? Anda just hold je lama-lama dan anda akan activate Ella. Show me restaurant near me. Saya boleh katakan apa yang Ella cari ni agak laju jugalah. Tapi Ella ni boleh buat apa je? Sebenarnya banyak benda yang dia boleh buat dekat sini. Anda boleh tengok kat sini, boleh buat problem solving. Macam-macam, scan to document. Boleh buat video generation, AI team generator, text to image. Memang banyak benda yang Ella boleh buat lah. Dia ialah satu generasi yang baru. Dia tak sama macam Gemini daripada Google. Yang ini memang dicipta khas untuk Tecno sahaja buat masa sekarang. Atau mungkin anda nak bersembang dengan dia, anda just boleh activate kat yang ini. Hi Ella, how are you? I'm great. How are you doing today? I'm fine, thank you. That's good to hear. What have you been up to? Buat masa sekarang, Ella ni support English sahaja. Jadi soalan apa-apa anda tanya dalam bahasa Inggeris. Okay? Can I know how to motivate myself? You can set clear goals for yourself and give yourself a reward when you achieve them. What do you think of this method? Sounds good. Great. You can give it a try. Do you have any specific goals in mind? I want to lose some weight. That's a great goal. You can start by making a reasonable exercise plan. Your suggestion? You could go for a jog every morning or do some yoga in the evening. Also, a balanced diet is very important. Ada juga ciri AI kat sini seperti AI Light Master 2.0 dan juga AI Image to Video Generator. Bagi saya, AI yang ada kat sini memang sangat mudah nak pengguna. Anda pergi je kat galeri, anda cari gambar anda, kemudian anda tekan je button AI tu kan. Dia ada satu logo tu dan nanti dia akan bagi option untuk anda. Nak hilang shadow ke, nak enhance gambar ke, memang semua ada kat sini lah. Tak perlu pening-pening nak kena cari setting yang dalam-dalam. Tapi kalau kamera je cantik, design dia tak cantik, tak best juga kan. Okey, design yang anda nampak ni sebenarnya ialah casing tau. Saya pun macam pelik juga sebab Tecno dia boleh buat satu smartphone yang kalau tanya saya memang dah cukup nipis, memang sangat nipis. Kemudian dah nipis satu hal, kemudian dia bagi pula satu casing ni pun nipis. Bila anda pakaikan dia sekali dan anda pegang, anda tak rasa dia bumpy, anda tak rasa dia berat, anda tak rasa beban dalam poket. Itu yang saya suka dan saya kagum dengan smartphone ni. Dan saya kagum juga dengan design yang ada dekat cover dia sebab selalunya lah pengeluaran
luar smartphone ni akan bagi anda satu casing yang load sinar je. Load sinar tu bukan tak bagus, dia bagus. Tapi itulah, bila pakai lama sangat dia akan jadi kuning-kuning yang mana sakit mata sikit. Tapi dengan kehadiran Tecno yang membuatkan design dia tersendiri untuk casing ni, membuatkan saya terpegun sekejap. Boleh buat macam ni, dia nampak premium tau. Dengan harga yang ditawarkan tu macam tak kena pula. Kalau tengok kat bahagian belakang Tecno ni, yang ini lah warna hijau. Kalau tanya saya, kalau tak pakai casing memang nampak simple lah. Nampak macam smartphone design yang biasa anda tengok dekat pasaran tu kan. Tapi dia punya casing ni yang membuatkan dia naik. Di sebalik dia tak tebal, dia tak berat, dan casing dia yang nipis kat sini. Apa lagi best kat sini? Dia gunakan chipset pada Dimensity, iaitu Dimensity 7400 Ultimate 4 nanometer. Kalau tanya saya, boleh tak main game kan? Okey, tanya saya berkatakan boleh main game tapi dengan grafik sederhana sajalah. Janganlah expect untuk grafik yang tinggi. Lagipun harga bawah 1500, kalau tanya saya untuk Mobile Legends PUBG tu okey lah. Kalau nak cuba untuk main game-game yang bergrafik tinggi macam WoWa ataupun anda main Genshin Impact ke, jangan cuba untuk dapatkan grafik yang tinggi. Sebab kalau grafik yang tinggi, walaupun dia tak panas sangat tau, tapi kalau nak main untuk long term tu, dia macam grafik dia tak berapa nak smooth pun. Sebab dia punya chipset ni tak diciptakan untuk grafik yang terlalu tinggi. Setakat sederhana tu bagi saya not bad. Dan yang saya suka juga bila saya main Mobile Legends, contohnya dekat sini, dia punya warna tu naik tau. Dia bukan warna kebiasaan sebuah smartphone. Warna tu macam dia enhancekan lagi, yang membuatkan anda rasa macam bila main tu rasa ceria semacam ke. Warna dia yang cantik, warna kontrak yang tinggi kat sini. Saya tak pastilah anda suka ke tak benda macam tu. Kalau tanya saya memang suka benda macam ni. Tambahan dia ada sistem Frozen Cooling Pro untuk mengelakkan lag sewaktu anda main game. Mungkin anda jangka masa sejam ataupun 2 jam. Kalau anda start lag tu jangan risau, sistem ni ada untuk bantu anda. Bateri dia macam mana? Okey, bateri dia just nice 6500 mAh, nak kata besar untuk tahun 2026 ni, yang mana bagi saya dia agak besar. 6000 mAh ke atas memang dah cukup bagus. Fast charging dia tak terlalu laju sangat tapi still nice. 45 watt untuk bateri sebesar ni saya rasa still okey lah kan. Anda ambil masa kurang pada sejam pun nak charge dia penuh. Dan nampak banyak benda dah improve oleh Tecno lah dari segi kekemasan dia kan. Kalau sebelum ni Tecno yang sebelum ni saya pernah cuba, dia punya kekemasan dia kurang sikit. Yang ini nampak gayanya nampak macam dah cantik. Dia punya speaker pula Dolby Atmos kat sini, tak perlu risau, speaker dia sedap. Speaker dia tak ada lah terganggu dengan anda punya tangan sangat. Bila anda main tu dia macam terbuka sikit. Okey, iaitu nice. Ada juga IR blaster dekat sini, tak perlu risau juga. Dia dah enhance dah. Untuk bawah 1500 saya rasa ini cukup lengkap jugalah. Tapi dia punya main dia memang kamera. Dia punya sensor Sony tu yang memainkan peranan penting dekat smartphone Tecno Camon 50 Ultra. Pendapat anda macam mana pula tentang smartphone ni kan? Adakah anda memang peminat kamera waktu malam untuk tangkapan yang kurang cahaya, ataupun anda rasa macam tak puas hati lagi tengok tangkapan ni macam tu kan? Sebab anda rasa mungkin ada smartphone lain dengan harga sekitar 1500 boleh dapat yang lebih baik daripada smartphone ni. Apa kata anda komen dekat bahagian bawah, dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Jumpa lagi.